Trip kali ni kami akan tunjukkan apa yang pihaknya 1 hari pun dah cukup. Jom ikut kami day trip ke Hat Nyai. Alright, sekarang pukul 9. Kita breakfast dulu, luar rasa. Kita having a light breakfast lepas ni perjalanan jauh. Kita ke Hat Nyai. So hari ni trip full day, one day trip, full jalan, full makan, one day trip je. Let's go. Ok, dekat Dua Rasa ni menu dia adalah Pantai Timur. So macam nasi kabu, nasi dagang, memang specialty dia. Tapi nasi goreng, nasi lemak, kuih-kuih pun ada juga. So enjoy. Ok, sekarang kita tengah on the way ke border. Tips dia, make sure kita settle passport, settle declaration, custom punya form semua siap-siap. So dah kita jimat masa proses dekat immigration lagi. Ok, sekarang pukul 10. Kita dah kat immigration Malaysia baru. Maksudnya kuat awal juga ni, tapi awal-awal pun dah ramai dah orang. Tengok, orang dah start beratok, dah start ramai. Tak tahu kalau lewat sikit mungkin lagi ramai. Ini ayah kan. So tengok berapa lama kita melalui proses immigration Malaysia dan Thailand. Let's go. Sekejap lagi kita akan tengok juga macam mana proses terbaru dekat Bukit Hitam ni, cara nak masuk. Sebab dia kata dah ada perubahan. So kalau apa nak tahu, stay tune. Okay, kita dah lepas kita punya Malaysia punya bahagian. Now Thailand. Kita dekat immigration dengan custom Thailand. Kat sini standard lah. Memang kali ni passenger lebih pada 2 orang kena turun. Dulu semua orang boleh masuk sini lah. Mungkin sebab lambat kot, sebab improve. Okay, lepas ni kita nak settle sini. Kita settle declare kereta. Dah pukul 10.30 Malaysia. Tadi pukul 10 masuk setengah jam Malaysia dah. Tengok Thailand berapa lama pula. Okay, kalau dulu kita terus pergi sana kan, tapi kita kena ambil number dulu kat sini. So jom kita ambil number. Okay, kita dah ambil number. Ambil number kat situ. Tunjuk geran dengan pasport. So sekejap lagi dia akan ambil number kat situ. Pergi sana, okay? Alhamdulillah settle kita punya urusan dekat border ni. Sekarang pukul 10.53. Sejam juga untuk proses Malaysia dan Thailand. Tapi okey lah, Kuat cepat jugalah. Kalau cuti panjang lagi teruk lah, lagi rancak lah. Tapi kalau weekend biasa ataupun hari biasa mungkin lagi cepat, setengah jam macam tu. Jom kita teruskan perjalanan kita. Kita now officially to welcome to Thailand. Alright, kita dekat sentul Hat Nyai. Sekarang dah pukul 12. So Hat Nyai ni macam tempat wajib lah kalau Hat Nyai. Dia memang shopping mall saja, tapi ada barang-barang rare dan murah kat sini. Makanan, perfume, solution semua ada. Tempat tadi kita tunjuk lah kat mana-mana kedai yang mana yang orang selalu main kat sini. Makan-makan ada best kat ground floor, Malaysia Berman. Dekat ground floor ada macam-macam makanan yang rare. Okay, tapi jangan lama kat sini. So let's go. Okay, dah ni kita dah sampai dekat Klong Hei Buffet. Sebab lah ni dah pukul 2 petang. So memang timing cun lah untuk makan tengah hari. Klong Hei steamboat ni antara steamboat paling famous lah dekat Hat Nyai ni. So bila seharian kita dah berjalan, memang ngam lah dapat makan steamboat macam ni kan. Standard konsep buah steamboat lah.
Kita ambil bahan, kita masak sendiri. Kita tengok seafood dia pun fresh, pilihan pun banyak, daging ada, ready to eat punya food pun ada. Harga dia pun berbaloi. So memang puas hati lah makan kat sini. So let's enjoy makan steamboat. Alright, dah pukul 9 suku dah. Kami dah sampai kat area Danok. So nak beli bungkus kat Bangseng Danok. Di stop lah sebelum kita cross balik. So tu dah dia. Hari ni punya aktiviti is one day trip Anglun, Hat Nyai, Danok balik. Alright, sekarang ni dah pukul 10.30. Alhamdulillah kita dah jaya cross border. Scenery hari ni one day trip, bersantai-santai tapi penat juga, tapi yang penting puas hati. Kesimpulannya, day trip kat Nyai memang boleh. Aktiviti tu kita kena susun lah. Kalau hampa nak tengok itinerary yang overnight ataupun yang santai-santai lagi, cuba komen kat bawah. Okay, so terima kasih kerana menonton. Jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.